Dalam video ini kita akan melihat proses bagaimana untuk membangunkan laman web review bagi mempromosikan produk-produk daripada laman web Amazon yang telah pun kita pilih sebelum ini. Dan sekiranya anda membuat tempahan account hosting dan juga nama domain daripada pihak profithoster.com, untuk login ke dalam control panel account hosting anda hanya perlulah menaipkan nama domain anda dan seterusnya / dan taipkan cpanel. Seterusnya anda perlu memasukkan username dan juga password yang telah diberikan oleh pihak Profit Hoster untuk dibenarkan masuk ke dalam ruangan control panel account hosting anda. Login. Berikut adalah merupakan paparan control panel account hosting yang telah pun saya tempah untuk bestcircularsoulreview.com. Kebanyakan control panel yang menggunakan cPanel mempunyai paparan seperti berikut. Sekiranya anda menggunakan account hosting yang mempunyai control panel yang berlainan, maka anda perlu merujuk kepada pihak hosting anda untuk bertanyakan tentang langkah-langkah yang akan saya tunjukkan kepada anda selepas ini. Jadi untuk melakukan proses pemasangan sistem WordPress ke dalam account hosting ini, saya akan menggunakan fungsi pre-install script yang disediakan oleh pihak Profit Hoster di dalam control panel account hosting ini, iaitu menerusi fungsi SoftAirCoolers. Terdapat dua fungsi pre-install script yang disediakan, iaitu Fantastico Deluxe dan juga SoftAirCoolers. Jadi di dalam video ini saya akan menggunakan fungsi daripada SoftAirCoolers untuk membuat pemasangan sistem WordPress. Jadi untuk melakukan pemasangan, klik pada ikon SoftAirCoolers dan seterusnya kita akan dibawa ke halaman SoftAirCoolers ini. Jadi di sini anda dapat lihat banyak pre-install script yang telah disediakan pada fungsi SoftAirCoolers. Kita akan melakukan pemasangan script daripada WordPress. Jadi untuk melakukan pemasangan script WordPress, anda boleh klik pada link blog sini ataupun anda boleh terus klik pada bahagian top script sini, pilih WordPress dan tekan pada butang install. Seterusnya pada ruangan install ini, kita perlu menetapkan beberapa konfigurasi untuk membolehkan pemasangan ini dilakukan. Jadi pada ruangan choose protocol ini, biarkan saja maklumat ini HTTP. Pada ruangan choose domain ini, anda perlu memilih apakah nama domain yang akan kita gunakan untuk pemasangan script WordPress. Memandangkan hanya ada satu domain sahaja pada bahagian ini, maka saya akan biarkan bestcircularsoulreview.com, iaitu domain utama yang akan kita gunakan untuk memasang script WordPress. Dan pada ruangan in directory ini, sekiranya anda ingin melakukan pemasangan script WordPress ini ke dalam directory ataupun folder tertentu di bawah domain bestcircularsoulreview.com ini, maka anda perlu masukkan nama folder ataupun directory tersebut. Sebagai contoh, anda ingin melakukan pemasangan demo terlebih dahulu, maka anda perlu tab nama demo dan script WordPress akan dipasang ke dalam folder yang bernama demo. Jadi apabila kita ingin melihat script WordPress yang dipasang, kita perlu melari ke nama domain, iaitu bestcircularsoulreview.com/demo. Ini adalah contoh laman web demo yang telah saya bangunkan sebelum ini. Sebaliknya, jika anda ingin melakukan pemasangan di domain utama tanpa skrip ini berada pada mana-mana directory, iaitu anda mahukan pelawat yang melari ke laman web anda seperti berikut akan terus dapat melihat sistem WordPress anda, maka anda perlu kosongkan bahagian ini. Seterusnya pada ruangan database name ini, anda perlu menetapkan apakah nama database yang ingin digunakan bagi sistem WordPress yang akan dipasang. Jadi saya akan masukkan nama database seperti berikut, WP utama. Anda boleh masukkan apa-apa saja nama di sini. Dan kemudian pada ruangan database settings, masukkan table prefix yang akan digunakan di dalam database yang akan dibina ini. Saya syorkan anda menetapkan satu nama yang unik ataupun yang lain daripada WP underscore ini, kerana sekiranya anda tidak mengubah table prefix ini, ia memudahkan hackers untuk hack laman web anda. Jadi saya syorkan letakkan perkataan tambahan. Sebagai contoh, untuk website saya ini, WP, saya akan letakkan
BCSR, ya. BCSR, iaitu huruf pertama untuk setiap perkataan yang digunakan pada laman web ini. Dan seterusnya pada ruangan site setting, di bahagian site name, masukkan apakah nama website ini. Jadi saya akan masukkan nama website saya iaitu Best Circular Saw Review. Dan saya akan letakkan S di perkataan review ini untuk menjadikan dia sebagai plural. Dan site description iaitu penerangan apakah isi kandungan web ini, saya akan salin saja maklumat yang sama daripada site name dan pastekan pada bahagian ini. Pada ruangan enable multi-site ini, saya akan biarkan kosong. Seterusnya, untuk admin username, masukkan apakah username untuk akaun admin anda. Saya syorkan jangan letakkan username sebagai admin, letakkan sesuatu yang unik, sebagai contoh nama anda sendiri. Saya akan letakkan nama Mirol dan password. Untuk contoh ini saya akan letakkan demo 123 dan email admin anda. Seterusnya, choose language. Saya akan biarkan English. Dan kemudian pada ruangan email installation details tu, saya akan masukkan alamat email saya supaya maklumat pemasangan akaun WordPress ini akan dikirimkan ke email yang saya tetapkan di sini supaya ia dapat memudahkan rujukan saya di masa hadapan. Jadi setelah mengisikan segala maklumat yang diperlukan, klik saja pada butang install dan proses pemasangan WordPress akan dilaksanakan oleh perisian software Kulus ini. Anda perlu menantikan proses pemasangan ini dilaksanakan sehingga selesai. Jangan tutup browser kerana ia akan mengganggu proses ini dan menyebabkan proses pemasangan akan mengalami masalah. Sekiranya tiada masalah dengan pemasangan yang dilakukan, maka anda akan dapat melihat paparan seperti berikut. Ini bererti laman web ataupun sistem WordPress telah pun berjaya dipasang pada laman web bestcircularsawreview.com ini. Dan sekiranya saya refresh halaman ini, sistem WordPress telah pun berjaya dipasang ke accounting bestcircularsawreview.com. Jadi ini adalah merupakan sistem WordPress versi 3.5, iaitu versi yang terkini buat masa ini. Dan untuk login ke ruangan admin sistem WordPress ini, berikut adalah link yang perlu digunakan. Dan gunakan maklumat username dan juga password yang telah anda tetapkan pada ruangan konfigurasi menerusi software Kulus sebelum ini. Demo 123 dan login. Berikut adalah merupakan paparan panel admin sistem WordPress. Sekiranya wujud versi baru sistem WordPress, anda akan dapat melihat paparan notifikasi pada ruangan ini dan anda boleh upgrade ataupun update sistem WordPress anda. Pada video yang seterusnya, kita akan melihat kepada proses untuk konfigurasi asas sistem WordPress yang akan kita gunakan untuk membangunkan laman web review bagi produk-produk Amazon yang akan dipasarkan.